Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Batisha Balqis binti Zulkifli, bernombor metrik D2024 11098440. Okey, untuk permainan Mobile Legends, hero yang saya pilih ialah Nana. Nana ialah hero mesh ataupun support yang sangat sesuai untuk pemain baharu. Kekuatan Nana ialah crowd control, zoning musuh dan kemampuannya untuk membantu pasukan mengawal team fight. Nana bukan hero push yang sangat tinggi, tetapi dia sangat mengganggu musuh dan konsisten dalam memberikan damage. Untuk kelebihan Nana pula, Nana mempunyai crowd control yang sangat kuat, jarak serangan jauh dan sangat selamat sebab ada passive Molina gift. Dan Nana juga ada damage konsisten dari boomerang skill 1 plus ultimate. Sekarang saya akan terangkan skill Nana. Skill pertama iaitu Magic Boomerang. Nana melempar boomerang yang memberi damage 2 kali iaitu pergi dan balik. Magic Boomerang ini juga sesuai untuk poke musuh semasa laning. Skill yang kedua, Molina Smoosh. Ini skill yang paling annoying, tetapi Nana dapat lepaskan Molina yang kejar musuh dan bertukar mereka menjadi binatang kecil. Skill ini juga boleh hentikan fighter, assassin, tank yang cuba masuk. Skill yang ketiga iaitu Ultimate Molina Blaze. Nana lakukan serangan kawalan 3 kali. Seterusnya, Nana juga beri slow dan stun jika lawan kena pukul berturut-turut. Recall ialah fungsi untuk memanggil hero kembali ke base dengan cepat bagi memulihkan HP dan mana. Apabila pemain menekan butang recall, hero akan berdiri seketika dan selepas beberapa saat, dia akan dipindahkan semula ke fountain untuk regenerasi penuh. Sekarang saya akan terangkan tentang combo Nana. Combo Nana ialah combo yang paling mudah dan efektif. Yang pertama, skill 2 iaitu mark musuh. Seterusnya skill 1, boomerang untuk poke. Dan seterusnya skill 3 iaitu ultimate damage tambah stun. Combo ini paling sesuai untuk team fight atau tangkap assassin yang cuba masuk ke belakang. Untuk memastikan kemenangan ketika menggunakan Nana, pemain perlu mengelakkan jarak selamat dan memberikan tekanan berterusan kepada musuh. Nana bukan hero yang bergantung pada serangan dekat. Jadi, position adalah kunci utama. Sepanjang permainan, gunakan skill 1 untuk melakukan poke dan melemahkan musuh dari jauh. Sementara skill 2 iaitu Molina berperanan sebagai zon kawalan untuk menghalang assassin ataupun fighter daripada menghampiri. Nana juga sangat efektif dalam memaksa musuh mencari laluan lain kerana Molina boleh menukar mereka menjadi bentuk kecil yang menyekat pergerakan mereka. Semasa team fight, Nana harus berada di barisan belakang bersama dengan marksman ataupun support lain. Simpan ultimate sehingga saat yang paling sesuai, iaitu apabila musuh berkumpul ataupun apabila rakan pasukan sudah memulakan inisiatif serangan. Letupan berturut-turut daripada ultimate bukan sahaja memberikan damage, tetapi juga memperlahankan pergerakan musuh dan menjadikan mereka mudah dibunuh oleh pasukan. Dengan kombinasi poke, zoning dan penggunaan skill yang tepat, Nana mampu memberikan impak yang besar kepada pasukan dan meningkatkan peluang untuk menang. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Bye-bye.